Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Pernah tak anda terfikir apa musuh utama kesihatan anda? Mungkin bukan makanan yang anda makan, tapi kerja anda. Bunyi macam drastik kan? Tapi ini bukan paranoia. Ada sains di sebalik macam mana pejabat anda mungkin secara senyap-senyap merosakkan badan anda, dan kita akan bongkarkannya sekarang. Cuba fikir sekejap. Anda rasa anda dah jaga diri anda betul-betul tak? Maksud saya, anda dah buat semua benda yang sepatutnya untuk jadi sihat? Anda makan salad, pergi gym, tidur pun cukup 8 jam setiap malam. Kiranya semua checklist dah tik. Tapi, bila buat medical check-up, doktor kata nombor-nombor kesihatan anda masih tak cun. Kolesterol tinggi, tekanan darah naik. Apa sebenarnya yang tak kena ni? Ini yang buat pening kepala kan? Bila kita dah buat semua benda yang betul, tapi hasilnya tak seperti yang dijangka. Kalau puncanya bukan gaya hidup anda, jawapannya mungkin tersembunyi di tempat kita luangkan masa 8 jam sehari, iaitu di pejabat. Dan ini bukan cakap-cakap kosong atau firasat je. Sebenarnya ada bukti saintifik yang kukuh yang tunjukkan macam mana pekerjaan anda boleh jadi sabotor senyap kepada kesihatan anda. Okey, ada satu kajian besar ni. Para penyelidik ikut dekat 1,000 orang yang tengah sibuk dengan kerjaya mereka. Tujuannya, nak faham macam mana tekanan harian kat pejabat tu boleh bertukar jadi masalah kesihatan yang betul-betul boleh diukur. Nah, sekarang tengok data ni betul-betul. Nombor-nombor ni bukan main-main tau. Secara keseluruhan, tekanan kerja meningkatkan risiko diabetes jenis 2 sebanyak 2.4 kali ganda untuk wanita. Bagi lelaki pula, risiko hipertensi atau darah tinggi melonjak 1.6 kali ganda. Ini kaitan yang sangat-sangat jelas. Selalunya kita fikir stres ni datang dari kerja yang terlalu banyak kan? Tapi kajian ni dedahkan sesuatu yang agak mengejutkan. Tekanan underload atau kurang bebanan. Ini jenis stres yang datang dari rasa bosan, kerja yang tak mencabar dan rasa macam kerja kita ni tak ada siapa pun hargai. Okey, sekarang sedia. Nombor yang anda akan lihat ni mungkin penemuan yang paling mengejutkan dalam keseluruhan kajian ni. Ia betul-betul mencabar semua yang kita fikir kita tahu tentang stres di tempat kerja. Ya, 4.7 kali ganda. Anda tak salah dengar. Ini bermakna kerja yang nampak senang tu, yang buat anda rasa bosan tu, mungkin sebenarnya kerja yang paling bahaya untuk kesihatan anda. Terutamanya kalau anda seorang wanita. Gila kan? Jadi, kita dah tahu ada kaitan antara stres kerja dengan penyakit. Tapi, macam mana ia berlaku? Macam mana tekanan dalam kepala kita tu boleh jadi penyakit fizikal? Jom kita selami sikit macam mana proses ni berfungsi dalam badan kita. Bayangkan hormon stres macam adrenalin dan kortisol ni sebagai pengacau dalaman. Bila anda stres berterusan, badan anda akan lepaskan hormon-hormon ni tanpa henti. Dan lama-kelamaan, ia mula merosakkan sistem dalaman anda. Prosesnya macam ni. Mula-mula tekanan kerja mencetuskan pembebasan kortisol dan adrenalin. Lepas tu, hormon-hormon ni akan naikkan paras gula dalam darah anda. Untuk uruskan gula yang berlebihan ni, hati anda terpaksa hasilkan lebih banyak kolesterol dan lemak. Kalau benda ni berlaku setiap hari, lama-kelamaan ia boleh membawa kepada kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Nampak kan rantaian dia? Tapi jangan risau. Berita baiknya ialah kita bukan tak boleh buat apa-apa. Ada langkah-langkah praktikal yang anda boleh ambil untuk putuskan rantaian ni dan lindungi kesihatan anda. Jadi kuncinya kat sini, senaman ni secara langsung melawan kesan biologi stres tu. Ia turunkan kortisol dan adrenalin dan pada masa yang sama lepaskan endorfin, hormon yang buat kita rasa gembira. Anda tak perlu lari maraton pun, jalan kaki 5 minit pun dah cukup untuk mulakan perubahan. Dan ia bukan setakat aktiviti fizikal je, ini tentang pemulihan mental. Kalau kerja anda membosankan, aktiviti rekreasi boleh bagi rangsangan baru. Kalau kerja anda memenatkan, rekreasi boleh pulihkan tenaga anda. Apapun situasinya, ia sangat-sangat penting. Okey, usaha peribadi tu memang penting. Tapi masalah ni tak boleh diselesaikan oleh individu semata-mata. Tempat kerja kita sendiri pun ada peranan yang sangat besar. Jom kita tengok macam mana persekitaran kerja yang sihat boleh dibina.
Ini satu contoh yang simple tapi bijak. Daripada harapkan pekerja cari masa pergi gym, tempat kerja boleh selitkan aktiviti fizikal dalam rutin harian. Letak je papan tanda macam ni untuk galakkan orang naik tangga. Satu permulaan yang hebat kan? Sama juga dengan makanan. Bila pilihan yang sihat senang nak dapat kat pejabat, mestilah kita lebih cenderung untuk buat pilihan yang lebih baik. Secara tak langsung, ia menyokong kesihatan kita. Ketika ni merumuskan segalanya. Kesejahteraan pekerja ni bukan satu pilihan atau kemewahan, tapi satu tanggungjawab. Kerjasama dan rasa prihatin dari majikan adalah kunci untuk wujudkan persekitaran kerja yang sihat. Jadual ni tunjukkan perbezaan dia dengan sangat jelas. Sebelah kiri, tempat kerja yang secara tak langsung merosakkan kesihatan. Sebelah kanan, tempat kerja yang secara aktif menyokong kesihatan. Bezanya macam langit dengan bumi kan? Dan ini adalah langkah-langkah yang majikan boleh ambil. Sediakan ruang rehat, tawarkan sesi kaunseling dan latih pengurus tentang sokongan kesihatan mental. Ini bukan saja bagus untuk pekerja, tapi bagus juga untuk syarikat. Ia dapat kurangkan burnout dan tingkatkan produktiviti. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Cuba fikirkan tentang hari kerja anda, persekitaran pejabat dan budaya di tempat kerja anda. Adakah pekerjaan anda membantu anda untuk hidup dengan lebih sihat atau ia sebenarnya menghalang anda? Jawapannya mungkin lebih penting daripada yang anda sangkakan selama ni.